Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton siaran BIS Malaysia bersama saya Izamin Nasir. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Selain itu anda juga boleh ikuti kami melalui platform Facebook dan juga YouTube BIS Malaysia. Saudara, dengan perkembangan pesat sektor digital, otomasi dan industri pembuatan pintar, keperluan kepada teknousahawan semakin mendesak. Mereka bukan sahaja menguasai kemahiran teknikal tetapi juga memahami inovasi, reka bentuk moden dan juga keperluan pasaran masa kini. Inilah yang menjadikan TVET sebagai platform penting dalam memacu transformasi ekonomi negara ke arah ekonomi bernilai tinggi. TVET dan kebangkitan usahawan teknologi. Topik ini akan kita bincangkan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Tapi sebelum itu, kita saksikan terlebih dahulu kisah di sebalik kejayaan seorang pengusaha syarikat perabot hasil daripada program Kabinet Institut Kemahiran MARA. Hai, saya Hazmi Lokman Besam Sokaha. Saya lepasan daripada IKM Alostar mengambil jurusan Diploma Teknik Usahawan dan Reka Bentuk Perabot. Saya salah seorang pemilik company Semeru Kabinet Sdn Bhd. Saya merupakan salah seorang mempunyai penyakit delisia iaitu masalah pembelajaran dan saya juga merupakan pemegang kad PKU. Walaupun saya mempunyai masalah pembelajaran tapi bagi saya ini bukan halangan untuk saya berjaya jauh ke hadapan daripada semua orang lah. Daripada KB lagi saya menunjukkan minat yang sangat tinggi lah. Kalau daripada KB tu saya dapat nombor 1 dalam kelas, tak nombor 1 nombor 3, tak nombor 3 nombor 2. Lepas tu semasa di IKM pula saya dapat cabaran yang sangat hebat lah daripada kawan-kawan saya. Especially kawan-kawan saya semua dah berumur 23, 25, ada yang 30-an. Bila saya rasa saya ni sangat muda, mula saya fikir macam mudanya betul ke aku buat tindakan ni. Tapi saya rasa why not? Kalau bukan daripada sekarang, bila lagi saya nak berjaya awal? Saya tak nak, saya kalau boleh saya nak pension awal lah dalam bidang ni. So saya kena start awal, saya kena pension awal. Saya kenal lah bagi seorang usahawan iaitu Semeru Kabinet, seorang pelajar yang asalnya datang ke IKM Alostar untuk temuduga, merupakan rupanya seorang pelajar OKU yang OKU dalam bidang pendidikan lah. Jadi pada masa yang saya kenal beliau semasa dalam pembelajaran manajemen furniture, pada masa itu memang agak sukarlah untuk mendidik beliau kerana dia takut, cara bercakap dia tidak berapa konsisten pada itu dan pada mana dia suka malu-malu. Masa dia datang tu pada umur 16 tahun nak jadi tekno usahawan, nak jadi usahawan dia kata. Tapi pada kita punya syarat kelayakan kita mesti melebihi 18 tahun kerana bila nak jadi usahawan ni dia nak daftar syarikat SSM, dia mesti berumur 18 tahun ke atas. Ais kacang tu. Saya bekerja macam buruh kasar. Faktor utama sekali daripada ekonomi lah. Memang benda tu selalu bermain di fikiran saya lah. Dan kalau saya tak ambil peluang ni, kemungkinan saya akan menyesal. Saya Muhammad Kamal bin Mazin, berasal daripada Alostar, berumur 36 tahun, tekno usahawan IKM Alostar dan pengurus syarikat Perabot Gapura Damai. Mula-mula dia datang kita punya temuduga, dia membawa latar belakang bercirikan seorang budak kampung. Kalau melihat karakter dia, beliau akan bercakap dialek utara lah senang saya tak. Sempoi. Sempoi. Benda yang paling dia takut adalah nak buat desain menggunakan komputer. Saya ingat lagi masa tu. Tapi dia tak give up. Dan dia rajin bertanya. Yang paling penting sekali, dia hormat kepada semua pensyarah-pensyarah. Beliau
adalah seorang yang mudah dibawa berbicara. Dan saya melihat elemen itu amat penting dan sesuai untuk membuka komunikasi pandang pertama di kalangan pelanggan-pelanggan beliau. Orang yang macam Kamal tu yang kita kena banyak masuk ke program kita kerana mereka dah ada skill. Kita nampak perubahan dia lain daripada yang lain. Menyusul seketika nanti kupasan topik Bual Biz mengenai TVET dan kebangkitan usahawan teknologi bersama-sama panel undangan di studio seketika nanti. Jangan ke mana-mana.